Durian menangis. Oh, Pernah dengar durian durian menangis? Saya pun durian tahu menangis. durian menangis kan? Saya pernah dengar harimau menangis je. Harimau, ini durian menangis. Pes patin Tempoyak. tempoyak ya, untuk buat patin tempoyak. Orang lelaki pun tiada alasan Cik Fahmi. Oi. Tidak boleh masak. Sekarang ni orang kata tak ada alasan dah tuan-tuan dan perempuan. Bersama Elvio, hidangan simple pasti menyelerakan. Masak-masak bersama Elvio, hidangan simple pasti menyelerakan. Masak-masak bersama Elvio, hidangan simple pasti menyelerakan. 30 hari, 30 resepi bersama dengan Agrobazar Online. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan saya, Momo, dalam rancangan Masak-Masak bersama ABO 2026. Hari ini hari yang sangat indah ditemani bersama dengan hujan-hujan yang rintik. Untuk tetamu yang istimewa selepas ini iaitu Encik Sarman bin Sidno, pengarah kanan bahagian pemasaran segar dan intervensi, bersama juga dengan Encik Yusof bin Taja Arifin. Jadi nantikan bersama-sama dengan saya selepas ini. Hidangan simple pasti menyelerakan. Baik, selamat datang ke program Masak-Masak bersama ABO 2026. Alhamdulillah, kita hari ini diiringi dengan hujan di luar sana dan juga kita bersama-sama dengan saya hari ini ada dua tetamu yang istimewa untuk program Masak-Masak bersama ABO. Dan saya perkenalkan, di sebelah saya adalah Encik Sarman bin Sidno, pengarah kanan bahagian pemasaran segar dan intervensi, dan juga Encik Yusof bin Taja Arifin. Apa khabar Cik Sarman dan Cik Yusof? Alhamdulillah. Alhamdulillah Cik Fahmi. Sihat kita kena kuat sikit lah Cik Sarman. Boleh, Sebab boleh, kata cuaca di luar sana memang agak hujan lebat. Jadi macam mana perjalanan dekat sini okey? Hujan tu rahmat Cik Fahmi. Allah Akbar. Betul. Hujan tu adalah rahmat Dah lama kalau katakan di di negeri-negeri ada juga yang tak terima hujan juga. Kita alhamdulillah dekat sini kita masih lagi orang kata hujan. Perjalanan dekat sini tak ada masalah. Alhamdulillah lancar kita perjalanan. Lancar ya. Boleh pejabat. Okey, Cik Usop pun samalah. Alhamdulillah Allah mudahkan urusan kita ni. Jadi Cik Usop dengan Cik Sarman dengan Cik Usop adalah satu bahagian yang sama Betul. Betul. Jadi katakan hari ini adalah program masak dan juga tahu kan apa aktiviti yang kita akan buat hari ini kan Cik Sarman? Betul. Kita akan masak Masak tempoyak ikan patin. tempoyak ikan patin. Okey, sedap. That sounds good. Okey. Sebab saya memang suka. Memang suka ikan patin dan juga suka tempoyak. Okey. Jadi orang katakan belajar resepi mudah bersama dengan Agrobazar Online. Jadi sebelum tu Cik Sarman, kalau kata Cik Sarman dengan Cik Yusof nak tahu, sebelum ni jadi ada tetamu-tetamu diorang buat aktiviti memasak. Betul. Dan juga ada soalan-soalan yang akan saya berikan kepada Cik Sarman juga berkenaan dengan bahagian Cik Sarman sendirilah. Okey. Boleh tak ada masalah kan? Boleh, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Jadi kalau katakan nanti kita akan tunggu selepas ni. Jadi kita akan berehat seketika, kita beri laluan kepada iklan sebentar. Jadi kita akan sambung semula selepas ni. Jumpa lagi. Pasti menyelerakan. Baik, kita kembali semula dalam rancangan Masak-Masak bersama ABO 2026. Okey, alhamdulillah masih lagi bersama dengan Cik Sarman dan juga Cik Yusof Okey, tapi sebelum tu tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan nak tahu, Cik Sarman ni asalnya bukan daripada Semenanjung. Tapi adalah daripada Sabah. Daripada Sabah, betul. Ya, Cik Sarman. Okey, kalau Cik Sarman di Sabah lah, makanan apa yang biasanya yang sinonim dengan negeri Sabah? Oh, okey. Sabah ya. Sabah ni terkenal dengan hasil laut. Ya. Hasil laut. Jadi kalau ikan-ikan daripada laut ni memang murah lah di Sabah berbanding dengan di Semenanjung. Okey. Ikan yang famous Cik Sarman? Biasa kalau di Sabah ni ikan putih. Ikan putih. Ikan merah itu sangat popular di Sabah. Dan harga pun agak murah. Lumayan berbanding dengan di Semenanjung lah. Oh, yang Semenanjung. Kalau di Sabah tu di daerah mana Cik Sarman?
daripada Kota Kinabalu, Tawau, Sempurna ini kawasan-kawasan perikanan sebenarnya. Pudat, kawasan perikanan. Okey, maknanya sekarang ni dekat sini memang dah. Jarang sekali lah makan ikan. Okey. Ikan segar khususnya. Okey, baik. Cik Usop memang katanya memang asal daripada Selangor, betul? Tak, saya daripada Perak, Greek. Oh, Perak. Ini mesti salah info ni. Okay. Tapi Cik Usop bekerja bawah sekarang ni dengan Cik Salman lah. Okey, jadi Ipoh Perak. Daripada Greek, Perak. Greek Perak. Okey, jadi Perak pun biasa dengan tempoyak ke? Lebih kurang juga dia punya menu dia. Okey. Dia masak ni lah, masak lemak dia masak lemak. Ni lah, masak lemak tempoyak. Tempoyak. Oh, jadi memang biasa lah makan. Biasa. Cik Salman pernah makan? Pernah makan. Patin masak tempoyak ya. Pernah makan Kalau pandai masak ni dia tak rasa dia punya rasa tanah tu kan. Tapi saya yakin dengan kemampuan Cik Salman dan juga Cik Usop, saya rasa insya-Allah boleh benda ni boleh jadi. Okey. Jadi sekarang ni kalau katakan kita boleh kita perkenalkan bahan-bahan dulu dan Cik Salman dengan Cik Usop? Boleh. Siapa nak perkenalkan? Okey, kita mulakan dengan ini adalah tempoyak yang telah pun dikisar bersama dengan rempah. Tapi kita yang ni dah jadi ni tapi asal-asal bahan asal dia. Asal okey. Betul. Jadi kalau katakan dia ada banyak campur, ada tempoyak, ada apa semua. Jadi sekarang ni ini kita dah jadikan paste, betul Betul, jadi paste. Jadi sebenarnya kita yang tadi saya highlightkan dekat sini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sekarang ni kita belajar resepi mudah bersama dengan Agrobazar Online. Jadi kita gunakan hanya paste saja. Betul Salman? Betul ya. Sekarang dah mudah ya. Dengan kesibukan bekerja dan sebagainya ini. Syarikat Patiniaga, betul Cik? Betul Patiniaga. Telah mengeluarkan paste, paste patin tempoyak yang mana tuan-tuan yang mengidam lah kata makan patin tempoyak ni boleh memasak dengan cara yang lebih mudah. Dengan menggunakan paste yang sudah ada. Kemudian kita campur sedikit bahan-bahan seperti daun kesum, bunga kantan cili, kemudian kunyit basah, kemudian asam keping, sedikit garam dan juga perasa ni. Kita dah boleh masak di rumah. Ya, betul. Jadi orang lelaki pun tiada alasan Cik Fahmi tidak boleh masak. Sekarang ni orang kata tak ada alasan dah tuan-tuan dan puan-puan. Orang lelaki pun memang, tapi sebenarnya kalau rata-rata Cik Salman dengan Cik Usop, chef pun ramai daripada kalangan orang lelaki, betul Cik Salman? Betul. Cik Salman sendiri pun rasanya pernah masak boleh lah sikit. Cik Usop biasa dekat rumah? Biasanya hari-hari cuci tu saya akan ambil alih lah untuk tugas masak. Hebatlah. Jadi biasanya saya dengan tetamu saya orang perempuan, tapi hari ni saya bertuah dapat tetamu orang lelaki. Okey. Jadi sekarang ni kita dah perkenalkan bahan-bahan yang ada, tapi yang paling utamanya adalah ikan patin. Ini shining orang kata. Inilah bahan utama asal. Betul Cik Salman? Betul ya. Takkan nak buat patin masak bukan ikan kembung masak tempoyak. Tak pernah dengar. Orang kata tak pernah dengar. Okey Cik Salman. Baik, sebelum kita nak masak ni, jadi kita akan berehat seketika. Okey, jadi kita akan jumpa selepas ini. Pasti menyelerakan. Baik, kita kembali semula dalam rancangan Masak-Masak bersama ABO 2026. Kita masih lagi bersama dengan tetamu istimewa kita, iaitu Cik Salman dan juga Cik Usop. Okey, jadi sekarang ni tadi kita dah perkenalkan bahan, betul lah? Betul. Betul Cik Salman. Jadi sekarang ni kita akan mulakan aktiviti memasak. Okey, jadi sekarang ni mungkin Cik Usop boleh kita mulakanlah dengan masak apa yang ada atas meja kita ni. Dah panas dulu pan. Okey. Ini tak perlu minyak ke apa-apa? Tak perlu Tak perlu. Okey. Pertama kita letakkan paste patin. Okey, patin. Okey. Jadi Cik Salman ni daripada mana ni rasanya? Okey, patin tempoyak ni sekarang kita dah mudah sebagaimana yang saya beritahu tadi. Kita dah ada paste patin tempoyak untuk buat patin tempoyak. Jadi tidak perlu lagi susah-susah. Paste tempoyak ni daripada durian kampung yang diproses untuk dijadikan sebagai masakan patin tempoyak. Betul. Jadi sebagai dah mudah urusan kerja. Ya, mudah urusan kerja kita dah. Jadi ini daripada syarikat Patiniaga. Okey, daripada syarikat Patiniaga. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan kat luar sana nak dapatkan produk istimewa ni? Boleh datang, boleh orang kata dapatkan di portal Agrobazar Online dan juga boleh layari
www.agrobazar.com.my. Betul lah Cik Betul, Saman? betul Cik Fahmi ya. Ah, Sekarang semua dah mudah. Sekarang Hantaran semua sampai ke hadapan rumah kita. Ya, betul. Kerana satu lagi tagline dia. Betul. Jimat, Jimat, mudah, selamat. selamat. Okey. Cik Saman pun dah faham dah. Okey. Baik. Okey. Okey. Setelah ni kita masukkan air ya. Airnya berapa banyak Cik Yusuf ni? Banyak. 1 liter. 100 ya. Okey. Okey, cukup. Okey, boleh. Okey, untuk bahan yang kedua kita letakkan air sekeping. Okey, Yusuf. Kita letak dulu Sudah. untuk kita letak sekeping Oh, ini kalau banyak ni jadi masam kan? Masam ni. Ikut pada selera kita lah Cik Yusof ya. Sebenarnya Cik Yusuf, kita masukkan bunga Kita masuk bunga kantan. kantang. Berapa banyak Cik Yusuf? Kita letak semua Oh, Seperti semua. kita separuh Okey. Boleh, tak ada masalah ni Cik Saman. Okey, kita kacau sehingga naik dia punya aroma ya. Ya. Okey. Okey, sementara kita tunggu aroma ni naik Cik Saman. Jadi sekarang ni kita nak untuk proses masak ni. Jadi sekarang ni kita nak tahu jugalah. Boleh tak Cik Sarman kongsikan sedikit apa peranan utama bahagian segar dan intervensi sebenarnya? Okey. Baik, terima kasih Cik Fahmi ya. Soalan yang sangat menarik kan? Okey. Bahagian pemasaran segar dan intervensi merupakan satu bahagian yang mana kami diberi peranan dan tanggungjawab untuk kita menguruskan pengukuran rantaian bekalan hasil-hasil pertanian sama ada sayur, buah-buahan, floriculture dan juga ternakan daripada ladang sampai kepada pengguna. Yang mana ini untuk kita memastikan keterjaminan makanan tu di pasaran sentiasa ada. Oh ya, betul. Dan pada masa ini kita mempunyai kemudahan sebanyak 42 pusat operasi yang mana yang memainkan peranan untuk mengedarkan produk-produk hasil-hasil pertanian ini daripada kawasan pengeluaran kepada pengguna. Kita juga memainkan peranan dalam memastikan lebihan ataupun kekurangan bekalan di pasaran tu diuruskan. Dengan kata lain kita kata intervensi lah. Intervensi. Yang mana jika berlaku lebihan, maka kita kena campur tangan, kita kena ambil peranan untuk memastikan bekalan tu sentiasa stabil dan harga yang munasabah tempat tu ya. Sebagai contoh kalau bulan Januari tu berlaku di media sosial, di media masa ni durian menangis. Durian menangis. Saya durian menangis. Durian menangis kan? Saya pernah dengar harimau menangis. Ini durian menangis di Jerubuh. Okay. Ini bukan durian tu yang menangis. Yang sebenarnya berlaku lebihan pengeluaran ladang yang mana buah-buahan durian tempatan ni mengalami kejatuhan harga. Jadi apa yang kita buat, bahagian kita buat adalah kita bawa keluar hasil-hasil ladang ni untuk kita jual terus kepada pengguna. Yang mana kebaikannya adalah di peringkat ladang petani dapat harga yang stabil dan di peringkat pengguna mendapat harga yang rendah daripada harga pasaran. Contoh pada kita buat program pesta jualan di Putrajaya tu, kita boleh jual harga durian pada harga RM5. Okey. Jadi Cik Usop, apa yang Cik Usop laksanakan di bawah sambil tu dengan Cik Sabar? Adakah arahan-arahan untuk buat kerja-kerja untuk pembelian hasil tanaman ke Cik Usop? Selalu sebelum ni buat apa? Kita berkolaborasi dengan 42 pusat operasi. Kita di Ibu Pejabat, PSI, kita buat pemantauan. Jadi kita tengok, kita spot lah di mana kawasan-kawasan yang ada lebihan bekalan. Kita akan matchkan atau kita buat pemandangan dengan bahagian-bahagian pusat operasi. Contohnya sekarang ni kita tengah buat program daripada ladang ke bandar. Macam tu Cik Saman. Terkini kita ada program Cik Fahmi ya. Harum Manis ya, sekarang tengah musim Harum Manis daripada bulan April ni sehingga sehingga Jun, yang mana berlaku pengeluaran Harum Manis di negeri Perlis dan juga Kedah. Jadi daripada semalam 20 hari bulan sehinggalah 24 hari bulan kita buat jualan promosi Harum Manis di Menara Mara. Kuala Lumpur. Jadi sebetul Cik Cik tambah lagi. Perlukan air lagi. Okey. 100 ml lagi. 100 lagi. Wang nampak pekat sangat dia punya kuah tak rugi beli paste ni. Macam mana nak dapatkan? Boleh tuan-tuan dan puan layari saja www.agrobazar.com.my untuk dapatkan paste yang istimewa daripada keluaran Patin Niaga. Diorang ni ada hasilkan paste yang sangat sedap dan juga sejuk beku. Jadi kalau katakan orang-orang kat luar sana ataupun Cik Saman sendiri nak cari boleh.
pernah membeli dalam Agrobazar online? Oh, kerap. Kerap. Amat kerap lah. Ya. Okey. Sama adalah salah satu pemenang ya. Hampir Hampir menang. Okey. Alright. Dia dah cukup ni ke? Belum lagi. Belum lagi. Okey. Bagi dah api melegak ni kita boleh letak ikan ya. Ikan. Okey. Kita susun pan ni. Okey. Nampak besar ikan ni. Dan ikan ni buat Cik Salman, kalau katakan Cik Salman susah-susah sangat nak mencari, syarikat patin niaga ni sendiri pun boleh bekalkan ikan patin. Ikan patin yang segar. Tapi yang jenis frozen lah. Frozen. Jadi sekarang ni kalau kata tuan-tuan dan puan nak dapatkan produk yang daripada keluaran patin niaga, seperti mana boleh layari sahaja Agrobazar online. Dan juga Cik Salman dan juga Cik Yusof, saya nak maklumkan kita ada voucher yang istimewa dalam portal Agrobazar online. Voucher bernilai RM5 dan juga RM10. Boleh beli di Agrobazar online. Okay. Ada voucher ya. Ada voucher. Kalau katakan perantaran dari Sabah Sarawak pun boleh dah Cik Salman. Dah boleh dah sekarang, tak ada masalah. Jadi kalau katakan nak dapatkan produk daripada Sabah Sarawak pun boleh Cik Yusof. Cik Yusof kalau kata ikan patin pun boleh dah tak ada masalah. Kita ada semua banyak kurier yang ada. Tapi memang orang kat luar sana mungkin dia tertanya-tanya, ikan ni dah basuh ke belum? Dah masuk. Cik Salman dengan saya Cik Yusof tadi cuci siap bersihkan lagi. Berus gigi tak ada lah kan. Tak sampai tahap tu Cik Yusof okey, tapi dia muram aja sebab akan dimasak aja. Betul. Okey. Baik. Jadi kita tunggu untuk masak. Jadi sebelum tu saya nak tanya juga dengan Cik Salman jugalah kan. Dalam konteks tahun 2026 ni isu semasa, bagaimana bahagian ini mampu dan memastikan pengguna membeli barangan segar dengan harga yang berpatutan? Okey. Baik, Cik Fahmi ya dan juga penonton di luar sana. Okey. Tahun ni kita menghadapi satu cabaran yang mana kesan daripada Perang Asia Barat kami sebenarnya telah memberi kesan kepada kos bahan api yang secara langsung memberi kesan langsung kepada harga barangan. Jadi di peringkat Pharma sendiri ataupun di bagian PSI sendiri, kita telah pun menyediakan satu plan kita kenal sebagai plan pembekalan dan juga pemasaran hasil pertanian untuk menangani kesan krisis tenaga global. Yang mana dalam plan ini kita telah menggariskan dua strategi. Strategi utama yang mana pusat operasi kita, yang 42 pusat operasi ini akan berperanan satu sebagai menyediakan stok penimbal. Mana dalam satu masa ada 15 pusat operasi negeri yang kita telah arahkan untuk berperanan sebagai stok penimbal yang memberi fokus kepada 11 komoditi utama. Sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Dan sementara yang 27 lagi pusat operasi akan membantu dari segi pengedaran. Dan pusat-pusat operasi ini akan membekal kepada outlet-outlet peruncikan pharma. Kita ada 737 outlet peruncikan pharma. Pasar tani kita, Agrobazar, kedai rakyat, dan kita punya pasar tani kekal dan sebagainya. Yang mana dengan keterlibatan langsung kita dalam pembekalan ni, secara langsung akan memberi pengurangan kepada tekanan harga. Kita jangka bila mana berlaku kenaikan kos bahan api dan sebagainya ini, diesel dan sebagainya ini, akan memberi kenaikan kepada harga barangan. Jadi untuk mengurangkan kesan tersebut, kita bekal terus. Kita bekal terus daripada ladang kita beli dan bekal kepada kita punya usahawan. Yang 737 outlet tadi saya kata. Itu yang pertama. Yang kedua Cik Fahmi, kita ada program jualan agromadani. Jualan agromadani, dalam jualan agromadani kita Pharma sasarkan 2,399 sesi. Yang mana sesi-sesi ini memberi penjimatan kepada rakyat pengguna 10 hingga 30%. Jadi pusat operasi lah yang memainkan peranan membekalkan barang-barang kepada program-program tersebut lah. Jadi ini secara langsung dapat mengurangkan kesan pada kenaikan harga sekiranya berlaku. Betul.
Jawapan yang sangat padat dan tepat daripada orang yang sepatutnya kita dengar daripada mulut daripada Cik Salman sendiri. Nampak sebab tadi pun rasanya bau dekat sini pun dah mula dia punya aroma dah mula Okey, dah mula nanti. Jadi tak apa, sementara kita tunggu untuk ikan dimasak, kita akan berehat seketika. Kita akan jumpa selepas ni. Pasti menyelerakan. Baik, kita kembali semula dalam rancangan Masak-Masak bersama ABO 2026. Okey, baik, ini adalah tetamu kita tadi, Cik Salman dan juga Cik Usup. Kita dah tengok ikan pun dah hampir masak. Sedap lah Cik Salman. Sedap ni. Dah tak sabar. Kena pula. Nasi panas ya? Nasi panas. Lepas tu kita ditemani dengan hujan pula. Itu yang sangat-sangat menarik. Okey, jadi ada bahan-bahan yang perlu dimasukkan lagi ke Cik Usup selepas ni? Kita tengok dulu. Okey, dah mula mendidih. Okey. Kita masukkan garam. Garam. Cubit garam Okey. Berapa banyak je Sob ni? Hujung sudut. Okey. Ada orang suka masin. Ada orang suka kurang masin. Jadi ikut pada tuan-tuan dan puan-puan kat luar sana, kalau rasa macam nak perlukan masin yang cukup, lebih sikit. Betul Cik Salman? Betul. Kalau kata kurangkan sikit. Cuma kalau darah tinggi, kurangkan garam. Kurangkan garam. Kalau darah tinggi kena kurangkan garam. Bukan kurangkan gula. Bukan. Bukan. Okey. Okey, baik. Kurangkan gula tu untuk dalam senyuman. Okey. Bahan terakhir. Terakhir. Kalau tak lengkap lah kalau kita letakkan daun Daun kesum. kesum. Berapa banyak je Sob? Kita letak semua tu. Semua? Semua. Okey. Dia bawa aroma lagi ni. Okey. Oi, cantik. Ini pun segar jugalah Nampaknya daun kesum pun segar. Cik Salman pun dengan Cik Usup daripada bahagian segar. Jadi ini segar dari radang. Segar dari radang. Jadi kebetulan orang kata Cik Usup dengan Cik Salman ni daripada bahagian segar. Jadi kita nak tahulah macam ibaratnya kira belakang tabir lah. Okey, jadi yang orang kata memastikan bahan mentah sentiasa cukup, harga terkawal. Jadi macam mana dan sebagai pengguna tak terjejas. Jadi betul ke Cik Salman? Betul. Sangat setuju dengan kenyataan Cik Fahmi. Okey. Sangat setuju. Jadi memang orang kata memang inilah dia punya bahagian segar dan intervensi yang memastikan. Betul. Jadi boleh antara komoditi apa yang biasanya Cik Salman bukan kontrol lah tapi dari segi kata yang terpilih. Baik, saya kata tadi dalam pelan intervensi pembekalan dan juga pemasaran jasa pertanian yang melibatkan 42 pusat operasi tadi. 42 operasi. Yang mana kita berperanan dan mengambil tanggungjawab untuk membekalkan ke rangkaian order-order pharma dan juga program-program pharma. Program pharma. Maknanya program-program pharma ni seperti jualan negeri madani, bakul kompon madani tu, dalam tu ada sayur. Ada sayur. Kemudian ada telur. Ada telur. Kemudian ayam. Ayam. Dan juga apa lagi Yusuf? Buah-buahan. Buah-buahan. Tengok mengikut kawasan setempat lah. Ya, tengok kawasan setempat. Jadi setakat hari ini memang menjadi rebutan lah. Kita punya bakul kompon madani itu dan sangat diperlukan oleh pengguna dan difahamkan dengan harga yang sangat-sangat rendah. Betul. Dalam combo tu, dalam program jualan negeri madani 10 hingga 30% lebih rendah daripada harga pasaran. Jadi kita menggalakkan orang ramai untuk datang berkunjung dalam program-program pharma khususnya program jualan negeri madani. Okey, jadi Cik Salman bagi diskaun daripada bakul madani tu kan? Bakul inilah dalam jualan agro madani tu betul? Tak, diskaun ni kita pusat operasi lebih kepada berperanan sebagai pembekal kepada produk saja. Diskaun tu diuruskan oleh bahagian galakan pasaran dan Tapi saya nak cerita sikit. Sebenarnya kita pun ada diskaun di Agro Bazaar online. Diskaun kita ada voucher bernilai RM5 dan juga RM10 Cik Salman. Kena ambil peluang ni, Cik Usup biasa dapat diskaun tu. Okay. Jadi kalau katakan nak layari saja www.agrobazar.com.my, ada dalam tu ada voucher bernilai RM5 dan juga RM10 Cik Salman. Betul. Kalau kata pembelian bernilai RM15 dapat RM5. Kalau bernilai RM30 minimum dapat RM10. Rugi ni kalau tak beli ni. Kena beli. Ada penjimatan. Okey.
lebih 30% tu Cik Fahmi. Kalau orang lain, itulah yang kita nak bagi tahu dekat orang kat luar sana. Pharma ni banyak sangat ya. Kita membantu bukan sahaja dari segi khidmat nasihat, kita bagi juga dari segi bentuk voucher macam ni pun ada juga. Dan bahagian-bahagian, setiap bahagian-bahagian pun ada juga yang bagi khidmat juga ya. Cik Salman? Kita ada berapa ribu? 18,000 SKU produk betul. dalam Agrobazar Online. Jadi satu kerugian kalau tuan-tuan tidak beli melalui Agrobazar Online. Okey, jadi sebenarnya kalau katakan tuan-tuan dan puan untuk layari saja www.agrobazar.com.my dan juga kerana ia jimat, mudah dan selamat. Okey, baik. Kita akan, sebelum kita tamatkan program kita sesi ini, kita akan berehat seketika. Kita akan sambung selepas ini bersama dengan Cik Salman dan juga Cik Yusof. Pasti menyelerakan. Baik, kita kembali semula dalam rancangan Masa-Masa bersama ABO 2026. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita iaitu Cik Salman dan juga Cik Yusof. Okey, baik, alhamdulillah sudah terhidang di atas meja ikan patin masak tempoyak mula untuk kita rasa. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum kita ni, jadi kata inilah hasil daripada patin masak tempoyak, betul eh? Betul. Okey, kita dah masak tadi, dah rasanya tak berpeluh sangat kan? Betul. Mudah saja. Kerana kata tuan-tuan dan puan nak dapatkan produk yang istimewa ni, boleh saja dapatkan di Agrobazar Online. Layari saja www.agrobazar.com.my. Buat carian untuk patin niaga. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan, inilah hasil dia. Jadi mungkin kita nak buat tacapan sedikit. Tacapan. Okey. Ataupun hiasan. Hiasan untuk naikkan semangat. Macam Cik Yusof kena naikkan semangat sikit Cik Yusof. Cik Yusof okey? Okey. Masih okey lagi. Okey, baik. Kita nak tambah sedikit bahan hiasan. Okey. Ini kira orang kata air tangan Cik Yusof dan juga Cik Salman lah. Cantik. Ni tabur saja Cik Salman. Okey, baik. Baik. Dah inilah tadi. Jadi Cik Salman pun dah tadi letak barang-barang hiasan dan tabur. Jadi inilah hasil dia, patin masak tempoyak. Okey. Dan juga kita hidangkan bersama dengan nasi panas. Okey, ada ulam-ulaman sikit. Okey. Jadi sebelum ni kita ada orang kata kita kena pun Fama pun ada galakkan makan ulam-ulaman. Kempen lebihkan makan sayur dan buah. Jadi betul lah bertepatan dengan kita hari ini. Jadi ini adalah hasil menu daripada Cik Salman dan juga Cik Yusof. Patin masak tempoyak. Jadi sepatah dua kata daripada Cik Salman dan juga Cik Salman dululah. Okey. Buat pembelian lah di Agrobazar Online. So kita ada 18,000 SKU yang menanti tuan-tuan dan puan-puan di sana, di luar sana ya. Rugi kalau tak beli melalui Agrobazar Online. Kita ada tadi diskaun voucher RM5 dan juga RM10 di Agrobazar Online. Ya, terima kasih. Kerana dia satu lagi tagline dia. Sama jangan lupa. Jimat, mudah, selamat. Okey, baik. Okey, jadi saya Cik Yusof pula ada sepatah dua kata pada orang-orang kat luar sana. Okey, boleh cuba menu kita pada hari ini. Kerana memang mudah ya. Boleh dapat di Agrobazar Online. Simple tapi padat. Okey. Baik, daripada untuk mungkinlah Cik Salman ataupun daripada bahagian sendiri. Okey, tadi kita dah untuk Agrobazar Online. Mungkin daripada bahagian pemasaran segar intervensi mungkin ada hasrat-hasrat yang perlu disampaikan kepada orang-orang kat luar sana. Okey. Pertama terima kasih kepada bahagian Agrobazar Online ikut kita untuk sesi masak-masak bersama ABO pada pagi ini, hari ini, yang mana kita secara langsung pun dapat menyampaikan kita punya peranan dan fungsi kepada orang di luar sana, dan mana-mana yang memerlukan bekalan dan sebagainya boleh menghubungi bahagian PSI ya, bahagian pemasaran segar dan intervensi. Okey. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cik Salman sekali lagi dan juga Cik Yusof. Terima kasih banyak. Kami daripada pihak Agrobazar Online mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi melapangkan masa untuk bersama-sama dalam program ini. Jadi, kita akan bersua lagi ataupun berjumpa lagi untuk episod yang akan datang bersama dengan tetamu yang lain. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Hidangan simple pasti menyelerakan. Boleh saya makan? Boleh. Terima kasih. Hidangan
Ikan fresh. Kadang-kadang kan, bila kita makan ni, kalau buat sedap, sampai kan tak boleh cakap apa-apa. Sebab saya nak menikmati. Jadi, apalah, waktu sekarang makan, kita